Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan resepi kuih tradisional yang sedap iaitu kuih poli ubi kayu. Okey, mula-mula kita sediakan dulu ubi kayu. Ni ada 1 kilo ubi kayu, buang kulit, potong bersih. Kemudian kita akan potong kecil-kecil macam ni untuk dikisar ataupun boleh jadi parut halus. Ubi kayu ni saya akan kisar, masukkan ke dalam blender, kemudian masukkan air separasa dengan ubi, kemudian kita kisar halus. Sediakan besen dan juga penapis, tapiskan ubi kayu tadi. Tekan-tekan sikit ubi kayu yang dikisar ni, kita tak nak air yang di blend tadi tu. Kemudian masukkan ke dalam mangkuk yang berasingan. Bahagian putih yang mendapan tu kita ambil sebabnya dia akan memekatkan lagi kita punya adunan kuih. Dah siap dah bahagian ubi kayunya. Kemudian untuk bahagian air gula merah, masukkan gula melaka lebih kurang setengah biji, setengah cawan gula merah dan juga gula putih sikit lebih kurang 3 sudu besar. Masukkan air dan juga daun pandan. Masak air gula merah ni sehingga dia jadi agak pekat. Kemudian matikan api dan sejukkan dulu. Bila air gula merah ni dah agak suam, barulah masukkan ke dalam bekas yang berisi ubi kayu tadi. Kemudian kita gaul rata. Jangan lupa masukkan sedikit garam. Kuih poli ubi ni biasanya kita akan kukus dengan menggunakan daun pisang, tapi kali ni saya kukus dengan acuan kuih apam saja. Bila dah sebati macam ni, sediakan acuan kuih. Kita sapu dengan sedikit minyak supaya bila kuih dah masak nanti tu dia tak akan mudah melekat. Isikan ubi kayu sehingga penuh acuan. Sambil tu dah boleh didihkan air dalam periuk pengukus dan kukus kuih ni selama 10 minit pakai api besar. Ni selepas 10 minit dikukus, kuih dah pun masak. Sejukkan dulu bawah kipas supaya dia punya tekstur tu akan jadi agak keras, barulah kita boleh cungkil keluar pakai lidi. Kalau kuih ni masih lagi panas, dia masih lagi lembek, memang susahlah untuk kita cungkil keluar. Ni dia kuih dah pun siap dihidang. Kuih poli ubi ni boleh juga makan dengan kelapa parut yang digaul dengan sedikit garam. Kuih poli ubi ni memang sedap, rasa dia lemak-lemak manis. Gabungan di antara ubi kayu dan juga gula merah tu memang sangat sedap, lemak-lemak manis. Memang tak puas makan sebiji. Itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi. Bye.